Hi, welcome back to my channel. So, hari ni Ayah dengan Dinda ada terjumpa ni dekat mana? Jumpa dekat DIY. So, Ayah dengan Dinda hari ni nak try buat fiber optic lamp. Tapi benda ni macam kita kena buat sendiri lah, kena rakit sendiri. Lepas tu bateri pun kena beli sendiri. Okay, so Ayah dengan Dinda nak try buat ni, nak uji kemahiran Dinda. Macam mana Dinda boleh pasang tak benda ni dengan bantuan Ayah lah. Tak pandai? Kena dah cuba. So Ayah nak cuba buat macam konon-konon ni macam reka cipta lah dengan Dinda. Okay, so kita tengok boleh jadi ke tak. Okay, so first kali kita unboxing dulu apa yang ada dalam kotak ni. So kita try buka satu-satu. Kita tengok apa yang dia bagi. Macam ada wire lagi ni. Allah, macam mana lah nak buat dengan wire ni, Dinda? Tak tahu. Okay. Saya tahulah ni tempat bateri tapi tak ingat apa nama dia. Okay, ni tempat bateri. Okay, lepas tu ini dia punya body yang nak buat tu nanti. Ni dia punya ni kayu tau. Kayu. Apa ni? Kayu. Tu dia punya gam. Ni kayu macam puzzle lah. Macam puzzle. Okay, so ni dia punya wire. Wire, bateri. Okay, ni dia punya manual. Okay. Manual ada berapa step ni? Ada 1, 2, 3. Ada sampai 11 step. 11. Ada 11 step. Boleh siap ke ni, Dinda? Boleh lah. Boleh siap ke? Memang tak pasti. Kita try je buat. So ni dia punya apa ni? Kalau ni Ayah tahulah, ni dia punya macam fiber. Fiber. Okay, lepas tu ada bagi 2 mentol. 2 mentol ni, tapi tak tahulah dapat warna apa. Okay, so Ayah dengan Dinda, okay, yang ni manual kita perlukan kotak dengan pasir tak bawah. Dan dia ada bagi gam juga. Gam. Okay, so dengan ni lah kita punya bateri. Boleh bateri biasa je untuk try benda ni hidup ke tak. Okay, kita cubalah. Macam mana ni? Okay, macam ni. Nampak? Ni bukan penyapu, Dinda. Ni bukan penyapu. Jangan nanti dia terpecah tu tak boleh buat. Kita kena masukkan wire hitam dengan merah ni kat dalam lubang ni. Dia tak longgar lah. Dia jadi macam ini. Kita masukkan wire dia. Okay. So next step kita akan buat dia punya next step tu, maksudnya ni, Dinda. Kita buat seterusnya. Okay, seterusnya kita akan pakai nombor apa ni? Okay, kayu nombor 4. Okay, kayu nombor 4. Okay, maksudnya macam mana kita nak tahu kayu nombor 4? Okay, tengok dekat sini. Tengok dekat manual ni tadi, dia ada label kan. Sebab dekat kayu ni dia tak ada label. Dia tak ada label apa-apa. So kita tengok kat sini, kita kena kenal bentuk dia je lah. Okay, so kalau nombor 4, Ayah teka ayah ni. Teka. Yang betul lah. Ni je ada yang satu yang kecil. Korang hati-hati kan kalau ada kayu macam gini. Selumbar ni kalau masuk dalam kulit sakit. Ni, Dinda. So kena, kalau korang nampak ni, cabut je lah. Okay. So kita akan masukkan yang putih ni masuk dekat dalam ni. Okay, jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okay, so next kita akan masukkan apa? Wow, dia suruh masukkan. Oh, dia suruh masukkan mentol. Okay, kita pilihlah mana-mana. Mentol dia ni. Ni apa? Mentol yang ni. Ni apa? Mentol ni pun Ni apa? tu lebih tadi, wire yang tadi Ayah tarik ni. Okay, nak masukkan mentol dia, kena masukkan macam gini. So korang kena tengok sebab dekat manual dia ada tulis
Mana mana kaki yang panjang, mana kaki pendek. So kita masukkan macam gini. Ini senang cerita korang. Korang jangan stres-stres nak buat ni. Masukkan ni, tekan sampai habis. Sampai masuk macam ni. Okay, so next dengan ini. Kita ambil. Jatuh. Kasi korang baik-baik kan. Tempat kayu ni macam boleh patah kalau korang tekan kuat-kuat. Dia nak keluarkan dari sini bukan senang. Okay. Dinda. Tu kan penyapu. Tu mentol. Tu fiber. Fiber optik. Konon lah fiber optik. Okay, so kalau ikut step dia, kita kena ni kita masukkan dalam yang kayu panjang ni. Begini. So nanti dia punya wire tu akan masuk dekat lubang tu. Ada laluan dia. Okay, so kita dah sampai step 6. Kita akan buat step 1. Step 1 ke apa? Step 1 kayu yang ni. Ni dia. Okay. Kita dah hampir siap, Dinda. Okay. Okay. Tak ni duduk. Alhamdulillah. So kita akan jadi macam ni. Jadi kotak-kotak macam gini. Kan Dinda? Okay, so kita dah hampir siap. Ayah pun tak sabar nak letak bateri ni. So kita akan betul. Ayah pun tak sabar. Ayah tak sabar. Okay, kita dah sampai kayu yang last. So kayu ni dah settle. Letak bawah. Okay, so kita akan letak benda ni. Dia punya apa ni? Fiber. Insert the light beam. Oh, ni light beam. Dia bawah ni ada macam dia punya straw kan. So kita masukkan straw tu. Yang lubang straw tu masukkan dekat dia punya mentol yang dalam ni. Bila kita dah masukkan blue. Masukkan. Okey. Partner yang takut. Takut bila tekan-tekan pecah. Terpecah-pecah. Pecah. Okey. Okey, dah siap macam gini. Dah siap. Okay, so the rainbow fiber thick lamp project is now complete. Okay, dah siap. Ni dah sini, masuk sini. Tak nampak lah. Okay, so Dinda kita dah siap. So kita akan letak bateri. Tengok dia punya final. Ada tunjuk gam Tak ada tunjuk gam Tak ada. Semua kayu dah clip. Kita akan letak. Okay, Dinda letak sini. Kat sini. Betul. Kat sini. Sini satu. Sini satu. Ini dua. So kita akan wow. Tunjuk kat dulu. Tunjuk kat bilik. Dekat bilik jap. So maksudnya kita dah berjaya. So maksud kita, apa yang kita pasang tadi tu simple je kan? Lepas tu dah siap. Tengok. Dinda happy tak ada lampu macam ni dalam bilik? Happy. Dia akan macam ni lah. Tapi dia macam auto kan. Dia ada berkelip-kelip. Dia apa. So tengok macam gini. Tengok dia dekat. Lawa kan dia punya tu. Dia punya apa tu? Mana? Oh, sorry. Dia ada dia punya atas dia tu. Warni-warni. Warna-warni. Lawa kan? Lawa. Kalau dalam tempat gelap lagi lawa. Okey, so cuba. Sekejap, ayah tutup lampu. Lagi lawa kan? Kalau ikut kat sini, dia suruh macam kembangkan. Kembangkan. Dia nak kembangkan. Kembangkan. Wow. Nampak lawa kan? Kita conteng. Happy kan lampu-lampu ni? Lawa kan? Wow. Kita conteng. Walaupun benda ni simple je kan. Lepas tu, I rasa set ni murah je nak buat. Tapi rasa macam happy lah bila dah siap kan. So, korang tu saja. Jangan lupa like, subscribe. Okay, bye. Okay, nyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ada sendiri. Happy birthday to
Untuk kasih seroja. Kasih bubul cantik. Jangan kasih dah tidur. Belum tidur lagi. Dia tunggu lampu. Dia tunggu semua orang mana tak masuk bilik. Pusat ni bu. Tunggu lampu ni. Wah, tengok ni pening mata. Macam mana atas ni boleh berlampu Sebab tu. Sebab Hebatlah. Korang buat sendiri Yelah. Macam mana korang buat? Dinda buat. Dinda buat? Ya. So dia boleh jadi lampu bilik tidur lah. Entahlah kalau dah berkelip macam gitu. Lawa. Boleh ke nak buat tidur? Kasih.